Nak masak asam pedas ni bukanlah susah mana pun. Cuma teknik nak masak tu boleh tentukan kita punya asam pedas sedap dan harum bau dia. Hai semua, Assalamualaikum. Kak ni masak ikan pari lagi tau. Sebab hari tu husband Kak ni beli ikan pari ni sampai 2 ekor. Jadi hari ni Kak ni nak masak asam pedas ikan pari. Kita akan blend bawang merah, bawang putih dan halia. Serai ni kita tumbuk. Lepas tu kita tumis saja kedua bahan ni sampailah wangi. Sebab stok cili kisar Kak ni dah habis, Kak ni guna saja cili giling Arabi ni. Yang ni so far sedap jugalah Kak ni guna dan rasa dia tak ada lah bau cili tu kuat sangat. Lepas tu masukkan sedikit belacan. Masa tumis ni juga Kak ni masukkan sedikit daun kesum ni. Nak bagi dia wangi tu menyerap ke dalam cili tu. Bila nampak cili tu dia dah pecah minyak, kita masukkan sikit ayak dan kita masak lagi sampai dia pecah minyak. Buat 2 kali ya. Lepas dah pecah minyak kali ketiga tu, baru kita masukkan ayak untuk kuah dia. Kemudian masukkan asam jawa. Kak ni guna paste asam jawa Arabi juga. Dan sedikit serbuk lada hitam. Lepas tu masukkan garam dan juga sedikit gula. Kalau nak tambah perasa pun boleh. Bagi rasa dia betul-betul perfect. Adjust dia punya kepekatan. Semua dah okey, barulah kita masukkan ikan pari yang kita dah bersihkan. Dan juga lagi daun kesum. Ini kita masuk daun kesum tu 2 kali lah. Tadi masuk awal, masa kita tumis cili, dan sekarang ni kita masukkan sekali dengan ikan. Lepas tu kita masuklah tomato dan juga bendi. Bila dah masuk tomato dan bendi ni, selalunya dia penuh macam ni kan. Jadi kita ambil penutup periuk atau penutup kuali, kita tutup dan kita akan steamkan sayur-sayur yang kat atas ni sekejap. Jadi bila sayur-sayur ni dah lembut, dah siaplah kita punya asam pedas ikan pari. Bukan susah sangat kan buat asam pedas kan. Senang saja pun. Lepas tu Kak ni suka kalau asam pedas ada sayur toge yang Kak goreng dengan kicap. Simple saja Kak ni masak. Letak sos tiram sikit. Letak kicap lemak manis sikit kan. Jadilah abu anak makan sendiri-sendiri saja. Dan husband Kak ni juga request telur dadah. Okey, lauk simple saja hari ni. Asam pedas, sayur toge goreng, telur dadah. Hampa masak apa hari ni?